Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, kopi sanangan, salam sepakat dan kolektif menjulang kecemerlangan. Kami daripada kumpulan 7, daripada PKMP 1, PISMP September 2021, Julai 2026, iaitu yang terdiri daripada saya, Izzatul Najah binti Azham, dan juga sahabat-sahabat sekumpulan saya iaitu Harini anak perempuan Raja Manikem dan Livia Lingwehi akan membentangkan pembentangan kami yang bertajuk Etika dan Peradaban serta perkaitannya dengan keharmonian di Malaysia. Topik ini sangat signifikan sebagai tugasan satu persembahan video pembentangan berkumpulan dalam kursus MPU 3142 Penghayatan Etika dan Peradaban. Kami dibimbing oleh Encik Lina Sumping, pensyarah kursus MPU 3142, juga merangkap sebagai Ketua Jabatan Perkhidmatan Latihan IPG Kampus Keningau. Pembentangan ini sangat signifikan kerana Malaysia merupakan sebuah negara majmuk yang terdiri daripada pelbagai kaum, agama dan budaya, dan keharmonian hanya boleh dicapai apabila nilai etika dan peradaban diamalkan secara berterusan. Melalui pembentangan ini juga, kami akan menghuraikan bagaimana nilai etika membentuk tingkah laku individu, manakala peradaban pula memanifestasikan nilai tersebut dalam struktur masyarakat, seterusnya menyumbangkan kepada kestabilan dan keharmonian negara melalui imbas kembali tamadun-tamadun yang ada di dalam dunia. Baiklah, terima kasih. Seterusnya, saya akan memperincikan bahagian yang sangat kritikal dalam topik ini, iaitu konsep etika tanpa atapan. Saya akan terang dari segi pengenalan ringkas konsep etika, konsep peratapan dan perbezaan mereka, dan juga kepentingan etika tanpa atapan, dan akhirnya adalah sumbangan kedua-dua konsep ini kepada keharmonian masyarakat. Malaysia merupakan sebuah negara yang unik kerana mempunyai masyarakat yang berbilang gaun, agama dan budaya. Dalam konteks kepelbagaian ini, etika tanpa atapan menjadi asas penting dalam membentuk masyarakat yang harmoni, berakhlak dan bertanggungjawab. Etika membantu menentukan nilai, prinsip dan tingkah laku manusia, manakala peradaban pula mencorakkan cara hidup serta identiti sesebuah masyarakat. Nilai sejakat seperti hormat menghormati, toleransi, keadilan dan kasih sayang dapat menyatukan rakyat tanpa mengira latar belakang. Walaupun tamadun Timur dan Barat mempunyai pendekatan yang berbeza terhadap etika tanpa atapan, kedua-duanya sebenarnya saling melengkapi dalam membentuk keseimbangan sosial. Sehubungan itu, persembahan ini membandingkan perbezaan perspektif Timur dan Barat untuk memahami bagaimana nilai etika dapat menyumbang kepada keharmonian di Malaysia. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang apa konsep etika, iaitu etika adalah berasal daripada perkataan Yunani ethos yang bermaksud watak, kebiasaan atau cara hidup seseorang. Secara umumnya, etika merupakan ilmu yang membimbing manusia untuk menentukan sama ada sesuatu perbuatan itu baik atau buruk, betul atau salah berdasarkan nilai moral dan prinsip kemanusiaan. Etika juga berfungsi sebagai panduan moral yang membantu seseorang berfikir, bertindak dan membantu buat keputusan dengan penuh tanggungjawab dalam kehidupan seharian. Menurut Ruslan Hassan dan rakan-rakan pada tahun 2022, kefahaman terhadap nilai etika dan moral dalam kalangan rakyat amat penting bagi membentuk kepribadian yang seimbang serta mengelakkan berlakunya gejala negatif dalam masyarakat. Dalam konteks Malaysia, etika menjadi asas kepada perpaduan dan toleransi antara masyarakat yang berbilang kaum, agama dan budaya bagi menekankan nilai hormat, keadilan dan tanggungjawab bersama dalam kehidupan bermasyarakat.
Bagi konsep peradaban, perkataan peradaban ini adalah berasal daripada perkataan Arab Madaniyah yang membawa masuk kemajuan dari segi lahiriah dan rohaniah dan kehidupan manusia. Jadi secara umumnya, peradaban merujuk kepada keadaan kehidupan manusia masyarakat yang telah mencapai tahap keharusan tata susilan dan kebudayaan yang luhur bagi seluruh masyarakatnya. Dia juga menandakan tahap kemajuan sesebuah masyarakat yang meliputi aspek ilmu pengetahuan, moral, budaya, sistem sosial, ekonomi dan politik. Menurut Hashim Faji pada tahun 2021, peradaban yang seimbang haruslah berasaskan kepada nilai moral dan spiritual agar kemajuan material yang tidak mengatasi akhlak serta kemanusiaan. Hal ini menunjukkan bahawa kemajuan sesebuah tamadun tidak hanya diukur melalui pembangunan fizikal semata-mata, tetapi juga melalui keuntuhan nilai, akhlak dan kesejahteraan hidup. Dalam konteks Malaysia, peradaban menjadi teras kepada keharmonian nasional kerana ia menyatukan rakyat daripada pelbagai kaum melalui nilai-nilai hormat, tolong-menolong dan semangat muhibah. Kesimpulannya, peradaban mencerminkan keharusan budi dan kemajuan akal fikiran manusia yang hidup berasaskan ilmu, nilai dan tanggungjawab sosial. Seterusnya, penonton boleh mengetahui apa perbezaan etika dan peradaban melalui jadual di bawah yang saya hasilkan dari segi definisi, fokus, objektif, contoh dan hubungan dengan keharmonian. Gabungan etika dan peradaban memainkan peranan penting dalam membentuk masyarakat yang harmoni dan bertamadun. Kepentingan pertama adalah panduan tingkah laku individu dan sosial. Etika membimbing individu untuk bertindak adil, jujur dan bertanggungjawab. Peradaban memanifestasikan nilai etika ini dalam masyarakat melalui budaya, adat rasam dan struktur sosial. Dengan kata lain, etika memberikan asas moral manakala peradaban memastikan nilai itu diamalkan secara kolektif. Jadi, kedua-dua etika dan peradaban ini memberi panduan tingkah laku individu dan sosial dalam kalangan masyarakat. Kepentingan kedua adalah mewujudkan keharmonian dan persefahaman, iaitu masyarakat kepatuhan terhadap etika dan peradaban membantu mengurangkan konflik antara individu dan kumpulan masyarakat. Contohnya, majlis perayaan berbilang gaun atau aktiviti komuniti diadakan dan dilaksanakan untuk menunjukkan bagaimana nilai moral dan budaya digabungkan untuk keharmonian. Ketiga kepentingan adalah etika dan peradaban merupakan asas pembinaan masyarakat yang adil, bertoleransi dan berbudaya. Mereka juga membantu menanam rasa tanggungjawab sosial di mana setiap individu menghormati hak dan budaya orang lain. Secara kesimpulan, tanpa etika dan peradaban, masyarakat akan hilang arah moral dan sukar mencapai keharmonian. Oleh itu, kedua-duanya sangat penting untuk membentuk rakyat Malaysia yang bersatu padu, bertoleransi dan harmoni. Jadi, apa sumbangan etika dan peradaban kepada keharmonian Malaysia? Gabungan etika dan peradaban memainkan peranan penting dalam memupuk keharmonian dalam masyarakat Malaysia yang berbilang gaun, iaitu memupuk toleransi dan hormat menghormati dalam kalangan berbilang gaun, iaitu menghormati budaya, agama dan tradisi lain. Etika memastikan individu bertindak adil dan bertanggungjawab, manakala peradaban memanifestasikan nilai ini dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai contoh, majlis perayaan berbilang gaun seperti Hari Raya Deepavali dan Tahun Baru Cina disambut bersama secara harmoni, menunjukkan kerjasama bagaimana nilai moral dan budaya digabungkan. Hasilnya, gabungan ini mengurangkan konflik, meningkatkan persefahaman dan menyatukan rakyat Malaysia.
Kedua, nilai sejakat sebagai jambatan keharmonian, iaitu nilai sejakat seperti kejujuran, hormat menghormati, tolong-menolong dan keadilan dan lain-lain menjadi panduan moral dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks Malaysia, nilai ini menyatukan rakyat tanpa mengira latar belakang kaum, budaya atau agama. Contohnya, melalui aktiviti sekolah atau komuniti yang melibatkan pelbagai kaum, rakyat Malaysia dapat bekerjasama dan saling menghormati seperti gotong royong dan lain-lain. Hasilnya, nilai sejakat ini mewujudkan jati diri nasional yang kokoh dan memelihara keharmonian Seterusnya, negara. saya akan membincangkan mengenai Tamadun Timur yang merangkumi 4 teras tamadun utama, iaitu Tamadun Islam, Tamadun Melayu, Tamadun Cina dan India. Tamadun Timur secara umumnya menekankan nilai spiritual, keseimbangan rohani dan jasmani serta kepentingan komuniti berbanding individualisme. Nilai-nilai ini menjadi asas kepada pembentukan masyarakat Malaysia yang berteraskan toleransi, hormat menghormati dan keharmonian sosial. Kita mulakan dengan tamadun Islam dan keharmonian di Malaysia. Islam memainkan peranan yang besar dalam membentuk nilai moral, sosial dan perundangan negara, khususnya dalam aspek keadilan sosial, kesejahteraan masyarakat dan hubungan antara etnik. Dalam tamadun Islam, beberapa nilai utama diketengahkan seperti konsep rahmah, keadilan dan ukhuwah dalam hubungan sosial. Al-Quran, iaitu sebagai sumber utama Islam, mengiktiraf kepelbagaian kaum sebagai fitrah manusia dan menggalakkan kehidupan bersama secara harmoni. Prinsip ini diterjemahkan dalam Dasar Integrasi Nasional dan Kerangka Perlembagaan Malaysia yang menekankan keadilan serta keseimbangan sosial, di mana perspektif Al-Quran mengiktiraf kepelbagaian kaum sebagai fitrah dan asas untuk hidup bersama secara harmoni. Selain itu, institusi seperti zakat, wakaf dan kebajikan berfungsi mengurangkan jurang ekonomi antara komuniti sekaligus menyumbang kepada kestabilan dan keharmonian masyarakat berbilang kaum. Dialog antara agama dan program masjid komuniti dalam tamadun Islam juga mengukuhkan persefahaman antara Muslim dan bukan Muslim, dan ini terbukti melalui wahyu pertama yang menjadi tonggak utama dalam sumber utama tamadun Islam iaitu Al-Quran, dengan wahyu pertama iaitu Iqra' bermaksud bacalah, dan juga sumber utama kedua iaitu daripada sunnah Nabi iaitu Nabi Muhammad, segala perlakuan dan tindakan yang ditonjolkan oleh Nabi Muhammad. Dan yang ketiga adalah dari segi musyawarah ataupun mesyuarat dan juga pendapat para ulama. Dan juga yang keempat adalah ilmu-ilmu yang terdapat di dalam dunia ini. Dalam Islam, tamadun Islam, ini dapat dilihat melalui perayaan-perayaan seperti perayaan Hari Raya Aidilfitri, Adil Adha, Eid Mubarak dan juga rukun-rukun Islam yang terlibat sebagai perlembagaan tamadun Islam. Dalam tamadun Islam, rukun Islam menjadi asas pembentukan akhlak dan disiplin diri umat Islam, iaitu rukun-rukun Islam ada 5. Yang pertama adalah mengucap 2 kalimah syahadah. Yang kedua, mendirikan solat 5 waktu, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan dan menunaikan haji bagi mereka yang mampu. Amalan-amalan seperti solat, zakat dan puasa ini bukan sahaja bersifat ibadah peribadi tetapi juga membentuk sikap bertanggungjawab, disiplin, empati dan keprihatinan sosial. Nilai-nilai ini memberi kesan positif kepada kehidupan bermasyarakat termasuk dalam hubungan dengan penganut agama-agama lain. Selain daripada rukun Islam, terdapat juga satu kerangka perlembagaan ataupun perlembagaan yang perlu diikuti oleh semua umat Islam iaitu rukun iman. Rukun iman ada 6, iaitu yang pertama adalah percaya ataupun beriman kepada Allah, yang kedua percaya atau beriman kepada para malaikat,
Yang ketiga, percaya atau beriman kepada kitab-kitab suci. Yang keempat, percaya ataupun beriman kepada para nabi dan para rasul. Yang kelima, percaya ataupun beriman kepada hari kiamat. Dan yang keenam, percaya ataupun beriman kepada qada dan qadar, iaitu takdir yang telah ditentukan oleh Allah, Tuhan Yang Maha Esa. Rukun iman ini membentuk kerangka kepercayaan yang melahirkan individu berakhlak mulia, berdisiplin dan bertanggungjawab terhadap perbuatan sendiri. Kepercayaan kepada hari pembalasan dan qada serta qadar mendidik manusia agar bertindak adil, mengawal diri dan menghormati hak orang lain, yang seterusnya menyumbang kepada keharmonian sosial apabila diterapkan dengan sebaiknya di dalam sanubari seseorang umat Islam tersebut. Seterusnya, kita beralih kepada tamadun Melayu dan keharmonian di Malaysia yang menjadi teras identiti kebangsaan. Seperti yang termaktub di dalam Perlembagaan Persekutuan, tamadun Melayu adalah berasaskan 3 elemen utama, iaitu agama Islam, bahasa Melayu dan adat istiadat Melayu. Bahasa Melayu berfungsi sebagai bahasa kebangsaan dan medium integrasi nasional, manakala adat dan budaya Melayu membentuk norma kesopanan, budi bahasa dan keharmonian sosial dalam kalangan masyarakat majmuk. Gabungan elemen ini menjadikan tamadun Melayu bersifat inklusif dan mampu diterima oleh kaum lain. Dalam tamadun Melayu, kita boleh lihat dari segi bangsa ataupun ras, iaitu ditakrifkan sebagai sekumpulan manusia yang memiliki ciri-ciri yang sama dan berasal daripada alam Melayu. Bahasa pula bagi tamadun Melayu merangkumi bahasa Austronesia, iaitu meliputi bahasa ras-ras yang rencam dari segi Jawa, Melayu Sunda, Madura, Aceh, Sasak, Minangkabau, Melanau, Iban, Bajau, Murut, Bugis dan Sulu. Dari segi budaya, pegangan dan amalan berdasarkan kepada agama Islam dan adat Melayu, manakala wilayah-wilayah dalam tamadun Melayu meliputi Asia Tenggara, Selatan Thai, Semenanjung Tanah Melayu, Borneo, Sumatera, Jawa dan lain-lain. Dalam tamadun Melayu juga, terdapat pandangan semesta tamadun Melayu, iaitu dari segi pegangan. Pegangan tamadun Melayu menekankan konsep akal budi, budi bahasa, timbang rasa dan saling hormat menghormati. Pegangan utama dari segi kepercayaan adalah akidah Islamiah, ketaatan kepada sultan, berpegang kepada adat, memuliakan orang tua, mengutamakan kekeluargaan dan silaturahim, saling hormat menghormati, meraihkan tetamu, bertimbang rasa, berbudi bahasa dan bersopan santun, bermuafakat dan bergotong royong. Nilai seperti gotong royong, musyawarah dan hormat kepada pemimpin serta orang tua mengukuhkan lagi hubungan sosial dan mengurangkan konflik dalam komuniti, seterusnya membawa kepada asas keharmonian Malaysia. Dari segi pemakaian juga, pemakaian tamadun Melayu, alam Melayu didapati penuh dengan unsur-unsur kesopanan di mana terdapat kekayaan dari segi kebudayaan dan ekspresi diri. Sebagai contoh, busana Melayu, tamadun Melayu klasik dapat dilihat melalui baju kebaya, selendang, baju kurung, baju Melayu, cekak musang, samping, tanjak dan cucuk sanggul. Bagi busana perempuan, baju kebaya ataupun baju kurung labuh, dari segi sama ada baju kebaya labuh Selangor ataupun Johor, ini dipadankan bersama kain songket dan juga dipakai semasa majlis-majlis kerajaan. Busana ini dilengkapkan dengan selendang dan fabrik songket ataupun sifon bagi memperlihatkan kepada sejarah perkembangan bahasa Melayu yang merupakan satu asas tamadun Melayu, menunjukkan peranannya sebagai bahasa penyatu sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka hingga ke era moden, iaitu kita boleh lihat daripada Proto-Austronesian, kemudian menjadi Malayo-Polynesian, menjadi Malayo-Kemik dan juga Malayic-Kemik, yang Malayiknya dipecahkan kepada Western ataupun Barat, Central dan juga Eastern, iaitu Timur, di mana di dalam Melayu Pusat iaitu pre-classical Malay daripada batu bersurat Terengganu dibuktikan kehadiran ataupun terlahirlah bahasa Melayu yang digunakan zaman ini, iaitu bahasa Melayu klasik Melaka, bahasa Melayu Johor Riau dan bahasa Melayu moden.
manakala variasi bagi bahasa Melayu Timur dapat dilihat melalui dialek-dialek Borneo tempatan, dan juga bagi bahasa Indonesia yang daripada dialek Sumatera membentuk asas daripada bahasa Melayu Malayik Barat yang lepas. Jadi, bahasa ini bukan sekadar alat komunikasi tetapi sebagai medium pembentukan identiti nasional dan integrasi antara etnik di Malaysia yang menjadi satu alat untuk komunikasi bagi persefahaman dalam keharmonian negara Malaysia yang ada pada hari ini. Dalam susunan masyarakat Melayu, peranan seperti raja, ulama, pembesar, pedagang dan petani saling melengkapi. Struktur ini menekankan keseimbangan kuasa, tanggungjawab sosial dan keharmonian di mana setiap lapisan masyarakat memainkan peranan penting dalam mengekalkan kestabilan dan perpaduan negara, iaitu di mana susunan masyarakat tamadun Melayu disokong oleh kohesi sosial melalui sifat sopan santun, hormat menghormati dan bertimbang rasa supaya setiap pihak dalam tamadun Melayu menyokong antara satu sama lain. Jadi sekarang saya akan membenarkan tentang tamadun Cina dari perspektif nilai etika, peradaban dan sumbangannya kepada keharmonian Malaysia. Tamadun Cina dipengaruhi oleh 3 ajaran utama, iaitu Konfusianisme, Taoisme dan Buddhisme. Setiap ajaran ini menyumbang kepada pembentukan nilai etika yang menjadi panduan kehidupan dalam kalangan masyarakat. Pertama, Konfusianisme, iaitu menekankan hormat menghormati, tanggungjawab sosial dan keharmonian keluarga. Setiap individu diajar untuk memupuk akhlak mulia dan mengekalkan hubungan baik dengan keluarga serta masyarakat. Kedua, Taoisme, iaitu menekankan kesederhanaan, keseimbangan hidup dan keharmonian antara manusia dan alam semula jadi. Nilai ini mengajar masyarakat supaya tidak berlebihan dalam tindakan dan sentiasa menjaga keseimbangan fizikal, mental dan sosial. Ketiga, Buddhisme yang menekankan prinsip tidak menyakiti makhluk lain, mengawal nafsu serta mengamalkan kasih sayang dan belas ihsan terhadap semua kehidupan. Secara keseluruhan, gabungan ketiga-tiga ajaran ini membentuk asas nilai etika yang menekankan kesejahteraan masyarakat, keharmonian dan tanggungjawab moral. Jadi saya akan menerangkan salah satu ajaran yang selalu dilaksanakan diaplikasi dalam kehidupan masyarakat, iaitu ajaran Konfusianisme. Dalam Konfusianisme terdapat 5 nilai utama yang menjadi panduan kehidupan, iaitu pertama, learn iaitu belas kasihan dan kasih sayang terhadap orang lain. Nilai ini menggalakkan kita sentiasa prihatin dan membantu orang lain dalam kehidupan seharian. Kedua, bermaksud bertindak adil dan berpegang kepada kebenaran walaupun memerlukan pengorbanan diri sendiri. Ketiga, Li menekankan kepatuhan kepada adab, kesopanan dan tata susila dalam interaksi sosial. Nilai ini membantu mengekalkan keharmonian dalam keluarga dan masyarakat. Keempat, Zhi melambangkan kebijaksanaan dalam membuat keputusan. Individu digalakkan menilai sesuatu tindakan secara rasional sebelum bertindak agar tidak menimbulkan masalah kepada masyarakat. Dan akhirnya adalah Xin, iaitu kejujuran dan kepercayaan, memastikan setiap kata dan perbuatan boleh dipercayai. Kesimpulannya, 5 nilai ini menekankan kemanusiaan, keadilan, kesopanan, kebijaksanaan dan kejujuran yang menjadi asas keharmonian individu dan masyarakat. Sebagai contoh, nilai ini boleh dilihat dalam hubungan sosial, perniagaan dan kewargaan masyarakat Cina di Malaysia. Seterusnya, kita lihat kepada nilai peradaban dalam tamadun Cina. Peradaban Cina merangkumi politik, ekonomi, budaya dan teknologi yang berkembang berasaskan nilai etika.
Sistem birokrasi dalam politik, sistem birokrasi empayar yang struktur sosial yang tersusun menunjukkan bagaimana etika diterapkan secara kolektif. Pembimbing yang adil dan bermoral dianggap penting untuk kestabilan masyarakat. Dalam ekonomi, masyarakat Cina menekankan kerja keras, disiplin dan kecekapan yang membantu pembangunan ekonomi dan mengekalkan keharmonian sosial. Dalam budaya dan teknologi, kemajuan dalam seni, pendidikan dan teknologi menandakan manifestasi peradaban yang kokoh dan beretika. Seni, kaligrafi, muzik dan inovasi teknikal bukan sahaja meningkatkan kualiti hidup tetapi juga memupuk identiti dan nilai moral masyarakat. Akhirnya kita lihat kepada bagaimana etika dan peradaban tamadun Cina memberi sumbangan terhadap keharmonian masyarakat Malaysia, iaitu pertamanya penghormatan kepada ibu bapa dan orang tua. Masyarakat Cina mengamalkan nilai Xiao, iaitu bukti dan kesetiaan kepada ibu bapa serta orang tua. Nilai ini menekankan kepentingan menjaga mara keluarga dan perlakuan sopan terhadap orang tua. Contohnya amalan makan besar semasa perayaan seperti Tahun Baru Cina, memberi empau dan menjaga nama baik keluarga menunjukkan nilai etika yang diamalkan dalam masyarakat makmur Malaysia. Dan kedua adalah nilai toleransi dan keharmonian sosial. Prinsip Herd menekankan keharmonian antara manusia dan alam. Nilai ini mendorong masyarakat hidup aman, saling menghormati dan mengelakkan pertelingkahan. Contohnya aktiviti komunikasi seperti gotong royong dan menyambut perayaan bersama jiran berlainan gaun menunjukkan toleransi dan keharmonian yang terjadi di Malaysia. Ketiga adalah pendekatan terhadap pendidikan dan ilmu pengetahuan. Ajaran Konfusianisme menekankan bahawa ilmu membawa kepada akhlak mulia dan kestabilan negara. Pendidikan menjadi asas pembangunan individu dan masyarakat. Contohnya, ramai anak-anak dihantar ke sekolah sejak kecil dan diajar disiplin belajar, kesungguhan dan kerja keras yang juga menjadi contoh positif kepada masyarakat Malaysia. Secara keseluruhan, nilai etika dan peradaban tamadun Cina menyumbang kepada keharmonian, toleransi dan perpaduan masyarakat makmur di Malaysia. Seterusnya saya akan mengupas mengenai tamadun India dan keharmonian di Malaysia. Tamadun India merupakan antara tamadun tertua di dunia yang bukan sahaja membentuk peradaban Asia, tetapi turut meninggalkan pengaruh besar terhadap pembangunan nilai dan budaya masyarakat Malaysia. Nilai-nilai seperti kasih sayang, hormat menghormati, tanggungjawab dan keseimbangan hidup menjadi asas penting dalam membina masyarakat yang harmoni dan bersatu padu di negara kita. Tamadun India bermula di lembah sungai Indus lebih 5,000 tahun dahulu dan berkembang pesat dalam bidang agama, sosial, falsafah dan kesenian. Keistimewaan tamadun ini terletak pada pandangannya hidup yang holistik, iaitu menekankan hubungan harmoni antara manusia, Tuhan dan alam semesta. Prinsip ini menjadikan tamadun India kaya dengan nilai moral serta etika yang masih diamalkan hingga kini. Dalam banyak nilai tersebut turut diterapkan dalam budaya kehidupan masyarakat Malaysia yang majmuk. Dari segi nilai etika, terdapat beberapa nilai utama yang menjadi tunjang kepada tamadun India. Yang pertama, ahishma, iaitu prinsip tanpa keganasan. Nilai ini mengajar manusia supaya tidak menyakiti makhluk lain dan hidup dengan penuh kasih sayang serta toleransi. Prinsip ini jelas dapat dilihat dalam masyarakat Malaysia yang sentiasa menolak keganasan dan mengutamakan keamanan serta kebersamaan. Yang kedua, dharma, yang bermaksud bertanggungjawab dan kebenaran. Nilai ini menekankan peranan setiap individu untuk bertindak dengan jujur, adil dan berintegriti dalam kehidupan seharian. Nilai ini juga dapat dilihat dalam amalan kita yang menekankan keadilan dan tanggungjawab dalam pekerjaan dan kepemimpinan. Yang ketiga iaitu satya, iaitu merujuk kepada kejujuran dan kebenaran. Nilai ini menegaskan bahawa kata benar merupakan tindakan kebijaksanaan dan kemurnian hati. Ia seiring dengan prinsip rukun negara yang mementingkan keluruhan perlembagaan dan kepercayaan kepada Tuhan.
Dan yang terakhir ialah sabar, iaitu meningkatkan semangat hikmat kepada masyarakat. Nilai ini menggalakkan kita membantu orang lain tanpa mengharapkan balasan, seperti mana semangat sukarelawan dan kerjasama kebajikan yang diamalkan oleh masyarakat Malaysia. Seterusnya, dari segi penilai peradaban, tamadun India memperlihatkan nilai yang tinggi dalam pelbagai aspek kehidupan. Antara nilai yang ketara ialah kepelbagaian budaya dan bahasa yang wujud dalam masyarakat India purba. Kepelbagaian ini melahirkan tradisi kesenian, tarian dan muzik yang kaya sekaligus memberikan inspirasi kepada kepelbagaian budaya di Malaysia. Selain itu, nilai penghormatan terhadap keluarga dan guru turut menjadi pegangan utama. Dalam budaya India, ibu bapa dan guru dianggap mulia serta perlu dihormati, dan nilai ini selari dengan budaya masyarakat Melayu dan Cina yang menekankan penghormatan kepada orang tua. Tamadun India juga menekankan kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan melalui sistem Gurukul, iaitu sistem pembelajaran yang berasaskan nilai moral dan rohani. Nilai ini masih wujud dan dalam sistem pendidikan pembelajaran yang berasaskan nilai moral dan rohani. Selain itu, tamadun India menekankan keseimbangan antara rohani dan jasmani yang menggalakkan manusia hidup sederhana dan harmoni dengan alam sekitar. Seterusnya, tamadun India turut memberikan sumbangan besar terhadap pembentukan keharmonian masyarakat di Malaysia. Antara sumbangan yang paling ketara ialah dalam aspek nilai moral dan toleransi. Prinsip kasih sayang, sabar dan tolong-menolong membantu mewujudkan suasana hidup yang damai dalam masyarakat berbilang kaum. Selain itu, kepelbagaian budaya dari tamadun India juga memperkukuhkan semangat perpaduan nasional. Perayaan seperti Deepavali, Thaipusam dan Pongal diraihkan bersama oleh masyarakat pelbagai kaum di Malaysia, mencerminkan semangat saling menghormati dan menghibah antara agama dan bangsa. Dalam bidang seni dan budaya, tamadun India turut memperkayakan identiti Malaysia melalui tarian klasik seperti Bharatanatyam, pakaian tradisional seperti sari, serta hidangan popular seperti roti canai dan kari, yang kini menjadi sebahagian daripada warisan budaya negara. Dari segi kepimpinan pula, falsafah Dharma Raja menekankan bahawa pemimpin harus memimpin dengan adil, amanah dan bertanggungjawab, dan nilai ini jelas diamalkan dalam sistem kepimpinan di Malaysia yang menekankan integriti dan tanggungjawab sosial. Secara keseluruhannya, tamadun India telah menyumbang secara menyeluruh kepada pembentukan nilai moral, sosial dan budaya di Malaysia. Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggungjawab, hormat dan nilai kasih sayang bukan sahaja mencerminkan kehalusan budi, tetapi juga menjadikan asas kepada perpaduan dan keharmonian dalam masyarakat majmuk kita. Malaysia hari ini menjadi negara yang aman dan stabil kerana kita mengamalkan nilai sejagat yang diwarisi daripada pelbagai tamadun termasuk tamadun India yang menekankan keseimbangan, kedamaian dan kemanusiaan dalam kehidupan seharian. Sebagai penutup, boleh saya simpulkan bahawa keharmonian yang kita nikmati hari ini tidak datang secara tiba-tiba, tetapi hasil daripada kebijaksanaan dan nilai yang diwarisi daripada tamadun-tamadun agung dunia. Tamadun India khususnya telah mengajar kita erti kasih sayang, kejujuran, tanggungjawab dan keseimbangan hidup yang menjadi asas kepada perpaduan sejagat. Seterusnya, mari kita lihat pengaruh tamadun Barat terhadap keharmonian di Malaysia. Dalam tamadun Barat, keharmonian di Malaysia diperkenalkan melalui konsep seperti hak asasi manusia, kebebasan bersuara, demokrasi berparlimen dan rule of law. Dalam konsep tamadun Barat, mereka memperlihatkan perkara-perkara keduniaan yang hanya untuk kehidupan di dunia semata-mata, berbeza dengan tamadun Timur. Kemajuan berasaskan keuntungan dan mengamalkan konsep matlamat menghalalkan cara serta segala urusan tidak ada kaitan dengan agama. Dalam tamadun yang diasaskan oleh fahaman sekular Barat ini, ianya bersandarkan semata-mata kepentingan manusia di dunia dan menafikan pertimbangan kepercayaan kepada Tuhan dan hari akhirat, tidak seperti tamadun Timur. Tamadun Barat juga mempercayai bahawa agama tidak patut dilibatkan dalam aktiviti-aktiviti sosial dan politik negara. Pemikiran dan keinginan nafsu menjadi sumber utama dalam pembinaan dan pembangunan tamadun. Segala urusan yang tidak ada kaitan dengan agama dan agama adalah sebahagian dalam kebudayaan. Agama juga dicorak oleh perubahan budaya serta kemajuan berasaskan keuntungan dan mengamalkan konsep
seperti yang telah dikatakan. Dan prinsip-prinsip ini mempengaruhi sistem politik dan perundangan di Malaysia melalui perundangan-perundangan moden seperti hak asasi manusia dan rule of law. Namun, cabaran utama ialah mengimbangi nilai individualisme Barat dengan nilai komuniti Timur agar tidak menimbulkan konflik identiti ataupun budaya. Diskusi ataupun perbincangan mengenai hak asasi di Malaysia sering berlaku dalam kerangka rundingan antara nilai sejagat dan sensitiviti budaya tempatan. Secara keseluruhannya, etika Timur menekankan spiritualiti ataupun kerohanian, keharmonian, komuniti dan keseimbangan rohani, manakala etika Barat pula menumpukan rasionaliti, kebebasan individu dan kemajuan material. Kedua-duanya mempunyai kekuatan tersendiri dan saling melengkapi dalam konteks Malaysia. Keharmonian Malaysia terhasil melalui gabungan nilai Timur dan Barat ini disesuaikan dengan konteks tempatan, di mana nilai toleransi, keadilan, budi bahasa dan pemikiran kritikal menjadi asas kepada masyarakat yang stabil, berdaya saing dan bersatu padu. Perbandingan nilai etika Timur dan Barat. Secara umumnya, kedua-dua peradaban ini berkembang melalui sejarah dan budaya yang berbeza, namun masing-masing mempunyai nilai yang penting dalam membentuk pemikiran dan tingkah laku manusia. Peradaban Barat berakar daripada tamadun Yunani dan Rom kuno dan berkembang melalui zaman Renaissance, Reformasi serta zaman pencerahan di Eropah. Asas etika Barat banyak dipengaruhi oleh rationalism, secularism, humanism dan individualism. Pertama, rationalism yang menekankan penggunaan akal dan logik dalam menentukan kebenaran moral. Tokoh seperti Socrates, Plato dan Aristotle percaya bahawa nilai baik dan buruk boleh dikenal pasti melalui latihan akal serta pembentukan watak yang rasional. Kedua, secularism pula memisahkan urusan agama daripada sosial dan politik. Dalam konteks ini, manusia diberi kebebasan untuk menentukan nilai moral tanpa bergantung kepada hukum agama. Yang ketiga, humanism meletakkan manusia sebagai pusat segala nilai moral, segala tindakan diukur berdasarkan manfaat kepada manusia. Oleh itu, nilai seperti hak asasi, keadilan sosial dan kebebasan individu menjadi teras masyarakat Barat. Akhir sekali, individualism menekankan hak dan kebebasan individu untuk memilih jalan hidup sendiri. Setiap individu bertanggungjawab terhadap pilihan dan tindakan mereka. Kesimpulannya, etika Barat menonjolkan kepercayaan bahawa manusia mempunyai kemampuan untuk menentukan nilai moral berdasarkan akal dan kebebasan tanpa bergantung kepada wahyu ilahi. Sebaliknya, peradaban Timur berkembang daripada tamadun Cina, India, Jepun, Islam dan Melayu yang berpaksikan spiritualism, keagamaan dan moral sosial. Pertama, spiritualism dan keagamaan memainkan peranan utama. Ajaran seperti Confucianism, Buddhism, Hinduism dan Islam menekankan tanggungjawab terhadap Tuhan serta hubungan sesama manusia. Kedua, kolektivism melihat manusia sebagai sebahagian daripada masyarakat. Nilai moral bukan hanya untuk diri sendiri tetapi juga untuk kesejahteraan bersama. Semangat gotong royong, menghormati dan kekeluargaan menjadi tunjang budaya Timur. Yang ketiga, keseimbangan atau keharmonian amat dititikberatkan dalam Islam. Ia disebut sebagai mizan, manakala dalam Buddhism dikenali sebagai middle way, iaitu keseimbangan antara dunia dan akhirat. Yang keempat, adat dan tradisi turut membentuk nilai etika dalam masyarakat Melayu dan Asia Timur. Ia dijadikan adat, panduan untuk beradab dan menjadi hubungan sosial. Kesimpulannya, etika Timur menekankan keseimbangan antara manusia, Tuhan dan alam semesta dengan berpaksikan agama serta moral sebagai panduan utama kehidupan. Apabila kita membandingkan kedua-dua, jelas menunjukkan bahawa etika Barat Timur berbeza dari segi asas, sumber panduan dan matlamat hidup. Etika Barat berpaksikan akal dan logik manusia, manakala etika Timur berpaksikan agama, moral dan spiritualism. Dari segi fokus, Barat lebih mementingkan individu, kebebasan dan kemajuan material, manakala Timur menitikberatkan komuniti, keharmonian dan keseimbangan rohani. Pendekatan Barat bersifat analitik dan saintifik, manakala pendekatan Timur lebih spiritual dan moralistik.
Kelebihan etika barat ialah melahirkan pemikir kritis, rasional dan inovatif yang mendorong kemajuan sains dan teknologi. Namun kelemahannya lebih cenderung kepada materialism dan individualism. Sebaliknya, etika timur menonjolkan nilai kemanusiaan, moral dan kesejahteraan sosial. Namun kelemahannya ia terlebih bergantung kepada tradisi dan hierarki sosial yang kadang-kala menyekat perubahan. Kesimpulannya, kedua-dua sistem etika ini mempunyai kekuatan tersendiri. Oleh itu, keseimbangan antara nilai barat dan timur amat penting untuk membina masyarakat moden dan beretika, berilmu dan berjiwa kemanusiaan. Sumbangan peradaban dan etika barat kepada keharmonian Malaysia. Peradaban barat banyak menyumbang kepada pembangunan negara melalui nilai demokrasi, rasionalisme dan profesionalisme. Pertama, dari segi sistem demokrasi. Barat memperkenalkan konsep demokrasi perlembagan yang menjadi asas kepada sistem pemerintahan Malaysia hari ini. Nilai seperti kebebasan bersuara, hak asasi manusia dan keadilan sejagat diterapkan bagi memastikan keharmonian kepelbagaian kaum dan agama. Kedua, prinsip rasional dan pemikiran saintifik menekankan kepentingan berfikir secara terbuka dan logik. Ia mendorong kemajuan dalam bidang pendidikan, sains dan teknologi sekaligus meningkatkan kesejahteraan negara. Yang ketiga, dalam bidang pendidikan dan pentadbiran, sistem moden Malaysia banyak mengadaptasikan model barat yang menekankan disiplin, etika kerja dan accountability. Yang keempat, dalam pembangunan ekonomi dan sosial, pengaruh kapitalisme barat memperkukuhkan ekonomi negara dengan prinsip daya saing, inovasi dan tanggungjawab sosial. Kesimpulannya, etika dan peradaban barat menyumbang kepada pembentukan masyarakat Malaysia yang moden, demokratif dan progresif selaras dengan keharmonian sosial yang kita kecapi hari ini. Sumbangan peradaban dan etika timur kepada keharmonian Malaysia. Etika timur pula menyumbang kepada pembentukan jati diri dan nilai moral masyarakat Malaysia. Pertama, dari segi keseimbangan nilai dan kehidupan bermoral, ajaran timur seperti Confucianism, Buddhism dan Islam menekankan prinsip kesederhanaan dan hormat menghormati sebagai asas keharmonian masyarakat majmuk. Kedua, nilai kekeluargaan dan kejiranan menonjolkan semangat kasih sayang, tolong-menolong dan hidupan bermuafakat yang menjadi budaya masyarakat Malaysia. Yang ketiga, kepemimpinan beretika dan amanah turut diambil daripada ajaran timur yang menekankan tanggungjawab bermoral, pemimpinan terhadap rakyat. Nilai ini penting dalam membentuk kerajaan yang berintegriti. Keempat, toleransi dan kesopanan menjadi asas dalam hubungan antara kaum. Nilai budi bahasa dan hormat kepada orang tua membentuk masyarakat yang saling menghargai serta mengekalkan keharmonian nasional. Kesimpulannya, etika dan peradaban timur membentuk masyarakat yang berakhlak, beradab dan hidup dalam semangat perpaduan selaras dengan rukun negara. Secara keseluruhan, kedua-dua etika barat dan timur memberi sumbangan yang besar dalam membentuk keharmonian Malaysia. Gabungan nilai rasional moden dari barat serta nilai moral spiritual dari timur menjadikan Malaysia sebuah negara beretika, maju dan seimbang dari segi jasmani serta rohani. Berikut merupakan sumber-sumber rujukan yang telah digunakan dalam slide ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Itu sahaja daripada kumpulan kami, kumpulan 7. Sekian, terima kasih.